Gedek episod kedua. Meet Irin. She's an introvert. She doesn't like people. I'm Mia. I have to introduce myself because she doesn't want to. Clearly an extrovert. Jadi lambat sikit sekarang kau apa ni? Tujuh dah Aku tujuh. Macam mana ni? Kita nak buat apa ni? Aku okey kejap. Aku tu something. Bocor. Allah. Tapi aku jumpa lah ni. Ada satu je tu. How dare you? Don't for me. Sorry lah ada. Weh, 3 lah. Got 3 lah. Got 3, come on. Kita ada ni. Kita ni. Ada ni. Ni. Dengan niat tu nak pergi Mishu lah. Try out the Mishu drink. Tapi bukan rezeki Mishu lah ini aku rasa. Tu lah. Sekarang kita ada masalah baru. Kita dah jumpa tempat yang cun untuk lepak. Cerita-cerita borak-borak. Sekarang ni keputusan untuk buat order air apa. So menu dia latte, and then ada soda, and then dia ada yang lain. Bambang nak tanya, ada Americano orange ke? Betul lah, kau tengok. Okay. Dia cup dia besar ke? Ais lah kan? Ais Americano orange. Okay. Coming up. Thank you. Coffee. Tada. Okay, kopi dah sampai. Tada. Saya punya salted caramel latte. Irin, being adventurous as she is, ordered just orange. Agak-agak perut aku tak buat lah. Gila. Aku balik naik MRT ni. Well, your perut has been through a lot of things, so it could survive this. Dia ada semacam Cadbury yang zip tu kan, yang orange tu kan. Macam ni rasa dia. Oh, okay faham. Like chocolate orange, tapi ni bukan chocolate. Ada kopi. Bang, dekat dalam ni, dalam kopi ni yang apa orange tu, dia memang ada orange je ke dia macam ada macam-macam lagi? Kau letak Selain daripada orange. Selain daripada orange je. Orange. Oh, orange juice. Oh, tu yang rasa dia macam masam-masam sikit. Oh, faham. Baru nak buat tu? Baru je buat. Kita baru ada satu video je. Masa sekarang lah. Macam aku ada benda-benda baru yang yelah, aku tak expect lah tahun ni. Apa kau nak kahwin ke? Hah? Ya tak? Bukan. Okay. Aku Alhamdulillah. Kena kahwin. aku embracing menjadi pakai spek juga macam tu. Tak dalam kereta nak buang bau hapak ni tau. Bau ni. Kereta tak nak semua bau kopi. Aku korang buat dengan you. Selalu ada kawan-kawan kita ambil. Diorang kan suka tanah-tanah pokok kan. Ya. Aku ada satu sensasi yang aku selalu perasan benda ni kat orang lain tau. Apa? Like bila cakap-cakap spek turun tau. Kata aku macam masalahnya member dah beli contact lens. Tapi member takut. Tak. Aku pakai. Hari tu aku pakai. Aku bukan jumpa kau lah. Biasalah. Kenapa dia ada special people je yang boleh. Masa tu aku balik pick up ball. Pick up ball aku pakai contact lens lah. Kenapa nak kena pakai contact lens? Aku suka tak pula tu aku nak nampak celah mana. Cuma kau logik sikit. Kau kan pun dekat. Aku kan pun jauh. Kalau lepas speakerball kau busy. Kebal kena pakai contact lens lah. Kau tak macam nak nampak pula tu daripada jauh. Lepas tu aku main pula dengan orang yang mata 2, aku mata 4. So kalau pakai spek memang perlu pilih lah spek tu. Maksudnya pakai contact lens sesuai untuk bermain bola lah. Yang memang pickable. Tenis, badminton dan segala jenis lah kan. Yelah, macam mana aku tak ada bola. Rupanya dia bila dah berminyak kena lock dia macam dia tak boleh kosong Faham sekarang.
Bila kau pakai makeup, kau kena lap. Lepas tu bila kau makeup sini, makeup kat sini, lepas tu minyak kat luar, kau kena lap. Lepas tu bila kau mati kat sini, kau lap lagi. Macam apa? Oh, struggle orang pakai spek kan? Yalah. Aku dekat depan cermin, kau tu nak pakai sejam. Nak pakai contact lens sejam. Dah balik rumah, nak keluarkan sejam lagi. Kau rasa pukul berapa aku tidur? Tak, tu tak masuk yang sweating like, oh my god, what's happening? Macam ni. 24, 25, aku berjaya pakai contact lens dengan tenang. Tahniah. Apa tahniah macam Ada ni? ni, ada kopi. So, Ada betul lah. nanti aku buat like, yes. berjaya pakai contact lens. Yang benda tu macam aku boleh pakai dalam under 5 minit. Oh, dah. Oh, macam Kau ada yang benda yang tak ada lagi aku pakai lagi je kan. Kalau berniat nak pakai contact lens, kena make up. Lah aku lah. Tak make up tak function sebab aku pakai yang coloured sebab function. I know what you did there. I know. Kalau tak make up, dia macam ni. Make up tak ada contact lens tak apa. Ada contact lens tak make up tak apa. Tapi kalau dia colour, kena make up lah. Yes. Sebab coloured lah maksud aku. Aku pakai yang coloured je. So member pakai macam tu, tonyo-tonyo kat mata dia. Aku dah tengok macam seram dia ni. Dia boleh relax, dia pakai dalam kereta, masa tengah drive, masa tengah ni pakai mana? Tengah dah ke? Tak ada lah. Ada. Kira masa tu kita dalam kereta lah. Okay. Dengan solution dia dengan Kita memang banyak buat kerja dalam kereta. buat kerja dalam kereta. Tak adalah maksudnya we're always on the move. Ada satu persepsi lah macam kalau orang yang pakai spek, orang lain akan nampak kita macam pandai lah, smart. Ya dia sebab dia looks kan. Walaupun bangang tu. Walaupun bangang. Tapi kau akan nampak pandai. Nampak smart lah, biasa nampak smart lah. Kan kau tipu aku lah. Asal aku tipu kau pula? Kau nak nampak pandai? Kau tak, kau pelagun bodoh. yang nak nampak pandai tu, yang spek, yang tak ada gelas. Yang tak ada gelas. Bingkai je. Ada pun pakai spek yang tak ada power tapi macam sebenarnya dia bangang abadi weh. Kau dulu pernah buat ni. Aku ingat ni gambar-gambar MySpace. Jaya. Kalau ni hai, saya Mia Fatihah. Hai, saya Mia Le. Okey, sekarang dah sejam kita kat sini. Member muka dah berminyak. Dia bukan minyak glowing. Sini dah kata-kata. Maksudnya bila aku dah pakai spek for a while, dia berpeluh-peluh. Kan dia dia turun aku. Struggle. Adalah challenging. Challenge. Small girl problem kat situ. Aku rasa bukan girl problem lah, kasi semua orang pakai Ya. Aku pun dah start rasa ni. Mana ni? Dia kena macam tu? Dia kena macam nampak pandai sikit. Ah. Cuba pandai sikit. Mana lagi? Bodoh lah.